Ini adalah tutorial untuk menghasilkan thumbnail. Kita perlukan satu kertas A4. Yang kedua, kita perlukan sebatang pensil yang sesuai. Dan yang ketiga adalah pembaris. Jadi kita akan terus kepada langkah yang seterusnya. Lipatkan kertas kepada dua. Ini adalah thumbnail yang besar, yang mana satu muka surat boleh membuat dua muka surat thumbnail ataupun dua muka surat untuk komik, untuk satu A4. Kemudian kita akan buat garisan di tengah. Ini adalah cara yang paling selalu saya pakai untuk menghasilkan misi budak Tafi 2, 1 dan 2. Kemudian saya akan buat pembahagi di antara dua muka surat tersebut. Contoh sini adalah muka surat 1, maka di sini adalah muka surat yang kedua. Seterusnya, perkara pertama yang saya lakukan adalah saya menterjemahkan daripada jalan cerita kepada kotak, 3 kotak sahaja. Pada permulaan saya akan membuat 3 kotak sahaja. Elakkan daripada meletakkan panel yang tidak perlu. Kemudian saya akan meletakkan 3 kotak sahaja, iaitu asas kepada panel komik. Kemudian barulah saya akan tambah kepada panel yang saya rasakan perlu. Bagi panel yang kecil adalah untuk babak yang biasa, dan 2 ataupun 3 panel adalah untuk pergerakan yang laju, pace yang laju. Contoh adalah berdasarkan apa skrip yang telah dilakukan, saya pun mula melakarkan panel. Berdasarkan jalan cerita yang dikendaki. Dalam melukis thumbnail, penulis perlu memikirkan di mana letaknya bubble dialog. Kerana bubble dialog ini, bagaimana kita telah tengok sebelum ni dalam bab paneling, dia melibatkan flow pembaca, yang mana dialog perlu disusun sewaktu thumbnail ini ditulis. Sebagai contoh, okey. Seterusnya saya akan mula masukkan watak. Jadi pada waktu ini ekspresi perlu difikirkan oleh penulis, setting juga perlu dilakukan oleh penulis, dan jika perlu sila tulis note di situ. Okey. Jika ada ekspresi muka hairan dan sebagainya. Seterusnya, perlu fikir juga angle. Maksudnya daripada sudut mana perbualan itu berlaku. Contoh daripada angle atas. Contoh daripada angle atas untuk menunjukkan keadaan persekitaran, dan angle daripada bawah untuk menunjukkan tekanan ataupun stres situasi yang tegang. Jadi sewaktu ini dialog yang paling penting sekali yang perlu dimasukkan dalam kotak. Mood juga perlu dipikirkan waktu itu. Jika penulis dengan pelukis baru berkolaborasi, maka sebaiknya mereka perlu meletakkan perincian muka yang tepat. Penulis perlu menggambarkan muka. Kalau dia tak boleh lukis, dia kena tulis dengan tepat. Separa marah contoh, ataupun baru nak marah dan sebagainya. Contoh sini A, B, B. Okey. Seterusnya saya akan meletakkan jika ada babak yang perlu kepada zoom in dan zoom out. Zoom in biasanya adalah untuk babak yang memerlukan fokus kepada emosi, watak dan apa yang ingin diperkatakan. Manakala babak jauh adalah babak perbualan yang mendatar ataupun perbualan yang fakta. Maka itu adalah fungsi zoom in dan zoom out. Sesetengah penulis
mereka lebih suka menumpukan kepada konten, yang mana mereka menyerahkan kepada pelukis untuk 100% memikirkan tentang teknikal komik ataupun angle komik. Jadi kat sini boleh babak, boleh letakkan yang sesuai lah. Sebab tu proses ini penulis boleh fikirkan apa saja untuk menaikkan jalan cerita. Waktu ini penulis akan memikirkan berdasarkan skrip yang dia buat. Dan satu lagi, kalau waktu tengah buat thumbnail ni, lebih baik kalau kita lebihkan kepada permainan angle. Namun jangan terlampau, jangan sampai exaggerate sangat lah. Jangan sampai tak sesuai dengan mood. Biar sesuai dengan keadaan penceritaan kita. Okay. Kalau tengok dekat sini, memang ringkas. Thumbnail ni sebenarnya memang adalah satu bab yang paling ringkas, namun mudah difahami dan flow dia tu cantik, supaya penulis dapat mood, pelukis dapat mood, pelukis dapat feel, dan mereka dapat menterjemahkan idea daripada penulis dengan baik. Kalau ada dia punya action, kena beritahu lah. Contoh macam ni, menghentak meja ke. Penulis tidak perlu lukisan terlampau cantik, cukup sekadar mendapat maklumat dan ekspresi yang tepat kepada pelukis. Okay, jadi ini adalah satu muka surat thumbnail secara ringkas yang biasa saya buat. Bagaimana kita tengok tadi, macam Misi Budak Tafiz, ini adalah salah satu page daripada muka surat tu, sebagai untuk menonjolkan idea-idea yang datang, supaya jalan cerita itu mudah diterjemahkan. Tapi sebenarnya bila kita dah lukis yang macam ni, satu muka surat penuh, maka tugas kita lebih mudah. Kita boleh masukkan je terus ke dalam thumbnail yang besar macam ni untuk pelukis faham. Okay, kita dah siap dua muka surat ni. Sebenarnya ini adalah jalan cerita yang sangat random, spontan je saya buat. Tapi macam tu lah. Okay, macam tu lah cara dia.
Okey. Jadi insyaAllah itu sahaja. InsyaAllah kita akan tengok pula tutorial pada masa-masa akan datang, ataupun pada sesi live yang lain. InsyaAllah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.